Tengoklah budak baru tu. Dia tak sesuai langsung ada dekat sekolah ni. Kejap lagi, jom kita kacau dia sampai menangis. Hai, saya Mia. Saya nak cek di mana loker saya. Manalah aku tahu. Dia ada kat sini lah. Tengoklah siapa yang datang sekolah kita hari ini. Kau dah salah tempat tau. Sebab tu kau kena cari sekolah yang sepadan dengan kau. Tengoklah kulit dia. Tengok rambut dia. Dia ingat dia boleh nampak sama ke macam kita kat sini? Dengan kulit macam tu, memang taklah. Kau tak layak ada dekat sini. Uji bakat terbuka pertandingan Ratu Cantik. Selepas cuti pertengahan tahun di teater kotak merah hitam, mereka ingat kulit aku ni satu kekurangan. Aku akan tunjuk yang mereka salah. Jalan, tengok depan. Patricia, Fiona, datang sini cepat. Kau sesat lagi ke Mia? Ini uji bakat Ratu Cantik tau, bukan sarkas. Orang macam kau tidak akan pernah menang. Tempat ni akan jadi milik aku. Selamat datang para peserta. Terima kasih semua. Keputusan sudah ada di tangan saya. Pemenang bagi watak utama dan gelaran ini ialah Patricia. Sabar kejap. Sebenarnya, Mia yang dapat wakil ke peringkat antarabangsa kerana sebentar tadi ada kesilapan permakahan. Bukan Patricia tau. Oh, yeah, aku dapat. Juara dianugerahkan kepada Mia. Oh, tu siapa? Cantiklah dia. Tu kawan ibu dulu. Macam kenal. Mia? Mia, aku tahu kau mungkin tak nak bercakap dengan aku. Tak apa, Patricia. Saya dah lama maafkan awak tau. Saya kena pergi dulu. Selamat tinggal.